Tokoh kokurikulum bagi Anugerah Permana Citra tahun 2025. Biodata Murid. Dilahirkan pada 2 Mac 2008, merupakan anak kesayangan kepada pasangan Encik Rasid bin Jamian dan Puan Nur Zilawati binti Ismail. Anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik, bercita-cita ingin menjadi seorang guru bahasa Melayu. Jawatan yang disandang sepanjang tahun 2023, 2024 dan 2025. Pengawas sekolah, kru sidang redaksi, skuad surau Al-Hidayah, AJK tingkatan 3 KRS, AJK tingkatan 3 badminton, naib setiausaha badminton, AJK tingkatan 4 KRS, AJK tingkatan 4 Kelab Pencegahan Jenayah, setiausaha KRS, AJK tingkatan 5 Kelab Kesenian dan Kebudayaan, dan AJK tingkatan 5 Bola Jaring. Penglibatan aktif sepanjang tahun 2023, 2024 dan 2025. Kem bersepadu unit kokurikulum, persembahan bicara berirama, pertandingan sahiba, pertandingan deklamasi sajak peringkat daerah, kuis majlis khatam Al-Quran, persembahan puisi dan lagu sempena Hari Guru, pertandingan K5 Tu Soba peringkat negeri Selangor. Pencapaian sepanjang tahun 2023, 2024 dan 2025. Penganugerahan pangkat Korporal KRS peringkat daerah, Anugerah Gangsa KRS Korporal, Anugerah Gangsa Bicara Berirama dalam Bahasa Inggeris, Johan Bicara Berirama dalam Bahasa Inggeris peringkat daerah, Penganugerahan pangkat Sarjan KRS peringkat negeri Selangor. Tempat ke-4 K5 Tu Soba Sekolah Menengah Atas I Mahrajan Al-Quran dan Festival Kesenian Islam secara dalam talian peringkat daerah Gombak. Keseluruhan terbaik pertandingan K5 Tu Soba, kategori menengah atas, program Bulan Bahasa. Tempat pertama pertandingan deklamasi sajak, kategori menengah atas, program Bulan Bahasa. Johan pertandingan sayembara puisi dan lagu sekolah menengah Karnival Cemara Seni peringkat daerah Gombak. Tempat ketiga keseluruhan pertandingan sayembara puisi dan lagu sekolah menengah Karnival Cemara Seni peringkat negeri Selangor. Deklamator terbaik peringkat negeri Selangor, Johan K5 Tu Soba Sekolah Menengah Atas I Mahrajan Al-Quran dan Festival Kesenian Islam secara dalam talian peringkat daerah. Dengan ini, pihak sekolah sebulat suara menganugerahkan tokoh kokurikulum tahun 2025 kepada Nurul Izzah Batrisya binti Rasid, kelas 5 Gigih.